Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Diaduk My Channel. Dalam video ni saya akan tunjukkan kepada anda semua cara untuk enable Pay Direct dalam aplikasi Touch 'n Go e-wallet. Jadi buka aplikasi Touch 'n Go e-wallet anda, boleh guna nombor PIN ataupun guna biometric authentication. Kemudian tengok pada paparan home, tekan pada menu cards. Alright, bila kita tekan menu cards ni, dia akan buka paparan card. Ada dua pilihan kat situ, Visa Card dan juga Touch 'n Go Card. Tekan pada Touch 'n Go Card. Dalam paparan ni, kita akan nampak semua kad Touch 'n Go yang kita dah masuk ke dalam Touch 'n Go e-wallet. Contoh, saya ada beberapa kad Touch 'n Go. Untuk Pay Direct, saya akan enable untuk Enhance Touch 'n Go Card. Jadi untuk enable Pay Direct, tekan pada 3 titik di kanan tu. Kemudian dia naik Edit Name, Pay Direct dan juga Remove Card. Kalau anda perasan dia sekarang disable, kita tekan je dekat Pay Direct tu. Lepas tu dia buka paparan macam ni. By enabling Pay Direct, toll and parking fees will be automatically deducted from your e-wallet when paying with your Touch 'n Go card. Alright, anda boleh baca lah keseluruhan, tapi kesimpulannya saya bagi sedikit penerangan berkenaan dengan Pay Direct. Kalau kita enable Pay Direct untuk kad Touch 'n Go yang kita pilih, okey, setiap kali kita guna Touch 'n Go card tersebut, dia akan tolak duit daripada e-wallet balance. Walaupun kad Touch 'n Go kita ada baki lagi, dia tak akan tolak daripada amount dalam kad, dia akan tolak dalam e-wallet balance. Dan kalau kita ni layak sebagai SOS balance, dia akan bagi hutang dulu kalau e-wallet balance kita kosong ataupun tak cukup. Alright, untuk enable Pay Direct ni, tekan kat atas tu. Dia akan keluar dan dia akan minta kita masukkan kod PIN Touch 'n Go e-wallet kita. Jadi anda masukkan kod PIN Touch 'n Go e-wallet anda. Sekiranya kod anda betul, dia akan naik macam ni. Pay Direct Enable. Your changes will take effect in 24 hours. After that, you can pay toll and parking fees easily from your e-wallet. Alright, dah berjaya enable. Jadi kalau kita ada kad Touch 'n Go yang kita dah link kan ataupun kita dah enable kan Pay Direct, anda tak perlu risau kalau kad tu tiada duit. Anda cuma perlu reload masuk duit ke dalam e-wallet anda sahaja. Reload duit masuk ke dalam e-wallet Touch 'n Go anda, jadi dia akan tolak daripada baki e-wallet anda. Okey, tapi untuk tools dan parking yang support Pay Direct sahajalah. Okey, jadi bukan semua lagi lah, setakat ni bukan semua tool dan parking support Pay Direct. Ada certain lokasi sahaja. Untuk anda yang memang akan gunakan Touch 'n Go card untuk masuk toll ataupun parking, saya suggest enable Pay Direct. In case kalau lah kita urgent, tak sempat reload, jadi dia boleh guna dulu perkhidmatan bayaran daripada Touch 'n Go e-wallet ni. Boleh guna source balance dulu, SOS balance, kemudian kita reload masuk, dia akan tolak lah jumlah yang kita guna sebelum ni. Okey, itulah dia cara macam mana nak enable Pay Direct untuk kad Touch 'n Go dalam e-wallet Touch 'n Go. Sekian saja untuk video kali ini. Assalamualaikum. Bye bye.